Oke, assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang ini jam 6.40 pagi. Kita berada di kampung Setunggang Melayu, Lundu, Sarawak. Jadi belakang kita ni satu sungai yang agak boleh tahan panjang, iaitu Sungai Batang Kayan. Yang mana Batang Kayan ni berada di daerah Lundu. Okay. Kita sedang tengok fajar pagi, yang mana pagi ini air pasang dan naik tebing. Air dia naik sampai ke tebing dan masih meningkat lagi. Air deras menghala ke hulu sungai. Agak cantik bila kita tengok cahaya matahari pagi-pagi ni. Air deras, air pasang ni agak deras. Untuk pengetahuan kawan-kawan semua, dulu di depan tu ada satu rumah pam. Sebab untuk tekanan air, untuk apa, pam air untuk dialirkan daripada rumah pam ni. Dulu dia ada rumah pam, sekarang tiada, sudah roboh. Daripada sini diorang support air sungai ni ke Tanjung Purun untuk pengaliran air di sawah padi di Tanjung Purun. Tapi itu cerita berpuluh tahun yang lepas lah. Waktu tu saya masih kecil lagi, rumah tu, pam tu masih ada di sini. Tapi lepas tu rumah pam tu roboh. Mungkin apa, disebabkan sudah uzur barangkali. Sehinggalah sekarang rumah pam pun tiada, hanya ada mesin tu ada di situ untuk pam air tu. Tapi saiz kecil lah, bukan saiz yang besar. Dan untuk pengetahuan kawan-kawan, sekitar kampung ni, sungai ni memang tidak ada orang rumahnya di atas air, maksudnya di atas air lah. Semua orang ada memiliki tanah masing-masing, dan rumah didirikan di atas tanah tu yang di tebingan sungai, bukan di atas sungai. Seperti kita di Sabah, di kawasan laut dijadikan kampung. Di sini tidak, dia lebih kurang begini. Begini. Dia ada penjarakan di antara ini. Ini sungai, tapi rumah di darat lagi. Jadi sistem kumbahan kita tidak buang direct ke sungai, tidak dibuang ke sungai. Kita punya kumbahan, kita memang ada tangki septik yang kita buat di rumah, di darat. Jadi tidak ada pembuangan tu di direct ke sungai. Dan satu lagi, sampah kita memang tidak, jaranglah kita jumpa sampah plastik seperti ini. Kalau ada pun nasib lah. Ini video saya yang keberapa baru saya ada nampak satu botol plastik yang anyut di sungai itu kita tak nampak. Kalau ada pun jenis sampah organik lah. Seperti pokok daun-daun kayu. Dan satu lagi kita boleh nampak tu yang jenis-jenis yang begitu, bekas ditebas tu, itu organik memang ada.
Yang ini 1, 2, 3 rumah ni model yang sama ni. Ini pun orang yang punya ni adik-beradik. Ini adik-beradik. Ini dan ini. Dia adik-beradik. Model rumah diorang ni yang sama. Model Melayu, rumah Melayu yang dulu-dulu, Melayu Sarawak yang dulu-dulu punya model, dan masih kekal sampai sekarang. Tapi ketiga-tiga ni orangnya, yang dua ni owner asalnya telah tiada dan telah meninggal. Yang ada tinggal sekarang ni anak-anak diorang lah. Ada juga yang cucu-cucu yang dah duduk di sini. Tapi satu ni yang putih ni, yang ni yang ada rumput tu, itu memang tiada sudah. Sebab anaknya di Semenanjung. Jadi rumah ni telah dijual dan yang pembeli pun tak tinggal sini. Dia ada rumah lain di hilir kampung. Beginilah keadaan kampung-kampung yang ada dekat Sungai Kayan, Lundu, Sarawak. Dan tidak ada rumah yang didirikan di atas sungai. Dia lebih kepada semua rumah berada di tanah, di kawasan darat, berhampiran dengan sungai. Tapi majoriti di sini, kebanyakan penduduk di sini, kalau di kampung Setunggang ni asalnya nelayan, tapi anak-anak lah, anak-anak cucu tu dah kebanyakan kaki tangan kerajaan. Tapi yang asalnya dulu kebanyakannya adalah orang-orang nelayan, pekebun getah. Dan ada juga kalau yang ini bekas arwah ni, yang rumah ni dia bekas polis. Kalau dulu dia border scout. Yang ini arwah ni bekas JKR. Kalau yang ini bekas tukang kayu. Kalau beliau aku adalah nelayan. Begitu. Okay. Tapi di sini kalau nak cari makan, satu je kelebihannya kita di sini. Kalau jenis yang pandai cari makan, sini menyediakan udang, ikan, udang galah, bukan udang laut, udang air tawar. Kita hanya bawa peralatan untuk pancing udang ataupun menjala udang ataupun pancing ikan, merambat ikan. Jadi ada banyak kelebihan lah. Tidak perlu kita fikir sangat. Tapi kalau untuk dari segi kita nak makan, beli, yang dibeli lah, maksudnya dibeli di pasar untuk ikan, makanan laut apa semua, memang Lundu bukan tempatnya. Seperti saya duduk di Sabah yang lebih daripada 20 tahun. Saya memang terasa betul. Untuk kos kita beli makanan dapur seperti ikan apa semua, memang terasa betul kalau kita balik pulang kampung. Sebab di sini ikan tidur yang tak ada harga di sanakan pun di sini RM28. Ikan gelama RM18. Padahal ikan gelama di fresh, okay? Ikan gelama fresh di sanakan tu dalam RM8. Di sini RM18. Jadi itulah bezanya. Tapi kalau kita pandai tinggal di sini, kita ada bot sendiri, ada pukat sendiri, insyaAllah tak ada masalah juga lah. Sebab sayur apa semua lebih kurang juga dengan sanakan. Okay. Kita sedikit sembang-sembang kampung gitu nih. Jadi apapun, terima kasih karena sudi menonton. Support video daripada Pak Dol. InsyaAllah kita jumpa lagi di video-video yang lain. Sebab ini pun mungkin hari yang ke berapa sudah di Sarawak. Hanya tinggal 3-4 hari lagi dah akan balik ke Sabah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.